There's another universe. Please make some noise. Give me a What up gang? So today is the day. Gimana? Nantikan. Okay, so ni adik akan tunjuk adik-beradik semua yang dah sampai. Okay. So ni yang dah sampai. Henry. Tidur. Tengok ni. Henry aka Najib. Dia tidur. Najib Hafizuddin. Najib Hafizuddin. Ni Kak Amalia. Najib Hafizuddin. Ni Wafa. Hai. Okay. Sekejap lagi kita nak gerak dah. So ni Ayu. Ayu buat apa hari ni Ayu? Hari ni I buat carrot cake, buat kari pak pusing, bawa roti jala, kuah serau durian. Tengok sikit tengok. Tu ada Ini namanya kari pak tu ada pusing. kari pak pusing frozen. Siapa yang nak order dekat Ayu, boleh order dekat Bam Bam Cakery. Tengok roti jala. Kita buat Korang nak roti jala colourful pun boleh. Roti jala hari ni ada 2 tone. Love, kau tengok, kau ingat mulut je ada ombre. Roti jala pun ada ombre. Memang love. Kuah dia tak boleh buka sebab ada carrot baru. Kuah ada durian guys. Saya tak makan durian, tapi kalau serawat durian saya makan. Memang lazat. Ni Hani. Hani. Gedik. Ni abang ipar saya. Nama dia Daus. Ni ibu tengah packing mutton. So kejap lagi kita dah nak gerak sebab tunggu Kisina lambat. Okay. So guys, sekarang ni kita tengah menunggu Kisina. Kisina ni kalau bersiap lambat tau. So Adib, Henry dengan Kisina satu kereta. Tu Henry. Tak Henry. Tu Henry. Lepas tu tu Akif dengan Daus satu kereta. Ibu lagi satu kereta dengan Abah dengan Kak Malia. So apa-apa pun sebelum kita gerak, kita pergi makan dulu. Lapar kan? Okay. Tengok tu Kristina. I bosu tau. Aku menunggu dia je daripada tadi. Astagfirullah. 2 jam menunggu. Itu kis punya tak boleh. Bahaya. Pegang. Dengan itulah dengan Cepatlah aku dengan bola ni lagi. Akang. Manalah. Engkau beg kau tu yang banyak. Boleh letak lagi beg. Aku dah bagi ruang dah letak Kau belakang. letak beg kau letak dulu kan. Ni. So sekarang ni kita dah sampai dah dekat R&R Elmina nak makan. Sebab sepatutnya nak makan kat kedai yang macam kampung vibe gitu. Tapi penuh babe. Kedai tu penuh. Macam semut. Ni Wafa tengah tidur. Ibu. Ini pun tadi macam nak pakai tak ada. Kau aku yang pakai. Tapi masih dah habis. Jadinya aku tahu aku demo hemas aku. Kau tahu aku letak je shampoo. Atau filter. Tapi dia mampus pun kereta. Sebab hari tu aku main di klorin. Dia jatuh terus brown bawah. Dia juga. Putih tu. Oi. Tengok batuk dia. Kita tengoklah. Lambat lagi, jom kita makan. Siapa nak dukun ni patah pinggang? Cik dukun ni ibu tak nak. Laki biar apa bawa? Kau tengah record ke kan? Kislah pegang, kislah pegang. Tengah record. Patah pinggang kau. Tapi dia nak kisah. Dia tidur dia tak sedar. Sekarang ni kita nak pergi makan. Lapar. Najib nak makan apa? Najib nak makan apa? Tahu, Najib sebenarnya tak nak makan kat R&R. Tengah makan kat situ. Tak ada pilihan. Ramai gila macam-macam ulat. Dah. So
sejam. Nanti ambil anaki dekat. Ramai-ramai hari ini. Dah pandai rekod. Diet punya menu. Ini diet. Ni budak tak tahu diam. Anaki. Kita air turun 5 kilo tau. Jadi korang diet ayam berjaya. Abang ni dah turun 5 kilo. Yang ni. Adik, yang seketingnya tu dia adik. Kena rasa. Ambil je. Lagi buat keluar tu je ke? Hai, saya makan mi goreng, bihun goreng. Makan dah. Ibu tak suka. Pergi makan ni lah. Nak mi goreng. Boleh tak kita sendiri kat boleh pegang? Tak apa, kita angkat je. Boleh. Mana makan Yimi? Dah dia bapak lupa nanti. Dia buat Yimi pakai sup tulang. Air sup tulang. Mana dah? Dia kena pakai sup Dia kosong. kena sup kosong. Rotinan. Nasi dak usno. Hidungnya sedap. Aduh. Lontong sudah Lontong dah tak ada Saya memang tinggal satu je bang. Bukan tinggal satu je. Cik tak ambil ni. Saya tadi kena makan ni. Ibu. Ibu nak pay apa? RM19 tadi. Tengok balik transaction. Jadi kau takkan pergi tak? Dia cancel. Wan. Tunggu awak Ida. Dia masuk balik. Dia masuk balik. Masuk balik. Dia. Abang makan apa? Tunggu abang ulu dia. Mudah. Kali ni kita orang tak berdua geng. Good morning everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kita orang ramai hari ni. Tak nampak benda tadi. Ibu makan ni. Abang makan claypot. Jadi, Kak Melia makan apa? Sisi. Di sini apa? Bola. Andri makan apa? Andri makan lontong. Ni abang Akif makan sup keting. Ni Kristina makan apa? Rotinan kambing. Abang Daus makan apa? Betul lah makanan dia. Nasi putih. Nasi Dia pattaya. punya tak nak kalah. Nasi berbalut-balut. So sekarang ni kita dah nak gerak ke Melaka. Hendri? So kita orang akan gerak ke Melaka sekarang. Mengambil masa 2 jam. Bye bye. So ni kita pergi Lotus kejap. Sementara tunggu Abang Ipah. Abang Ipah saya Daus tu, dia lagi 40 minit. So kita orang membuang masa pergi Lotus. Nak cari belon. Carilah apa-apa yang patut. Bunyi belon bu. Ni ada belon. Kita main game pakai belon. Tak ada jual belon biasa. Ha ni bu. Baik. Kita nak beli berapa banyak bu belon? Tak ada jual satu-satu Dia satu paket satu. Satu paket berapa ringgit? RM2. Ambil je bu, satu ambil 5 warna.
Kita ada 8 orang. Nanti tak termain. Kau nak main apa sekarang? Tak ada kawan ada. Tengok artis sombong, geng. Tengok artis sombong. Best tau mainan ni. Ni waktu zaman sekolah dulu selalu beli. Hijau biru. Ni ada. Lembut kan. Wak Naki kalau dapat memang dia gigit lah. Yang bagi apa ya? Bagi dia gigit. Kau gigit. Ini siapa ni? Ini Wafa. Ni siapa Saya ni Wafa. Amalia? Saya Wafa. Ni Wafa. Suka dia. Wafa. Saya pandai ni. Banyak ibu. Kita tak tahu nak beli. Tengok ibu beli balon. Tengok ni ibu beli balon. Ada 8 ada 8 orang ha. 8 warna. Pijak, siapa berjaya pijak. Tapi saya rasa macam nak makan something. Anaki nak ini tak? Dia tak bawa 700. Katanya nak beli balon je. Tengok. Dengan ininya lagi. Tak tahulah. Ni beli balon jadi benda lain. Tak tahulah jadi apa ni. Telur. Astagfirullah. Dik, telur dik. Jomlah Besok cari. kita nak sarapan apa? Nak beli telur pun lupa. Semua lupa. Telur kat mana? Jom kita cari telur. So sekarang kita nak Abang dah kita telur. cari telur. Cari telur. Di mana telur? Telur. Kakak, telur kat mana? Telur belakang. Belakang? Okay, thank you. Mari kita goreng. Sedapnya ikan keli. So finally pagar homestay dah terbuka, guys. Actually kita orang check in pukul 3. Lepas tu owner tu pukul 2 barulah inform. Datang lambat ni. Housekeeping dia semua baru sampai. So nak kena tunggu housekeeping dia kemas, barulah kita orang boleh check in. Ini kawasan luar. Saya ada gelonsor, babe. Ini kalau aku naik, aku tak tahulah kukuh ke tidak. Air mengalir ni. Tapi aku tak tahu kalau aku masuk dalam ni naik gelonsor, selamat ke hidup. Nampak ni feeling. Tapi homestay memang besar. Besar lah, babe. Harga mahal. Tengok si ada jacuzzi lagi. Memang love. Tengok tu. Aku tak sabar nak mandi ni. Lapar semua ada ni. Ni Roxanne. Ibu adik dia kalau adik naik tahu jadi apa? Ibu rasa kalau ibu naik dengan adik naik, Sini okey ke tak? Sekarang ni masalahnya. Ha. Airbnb bagi tahu 1.40 lebih bagi tahu housekeeping dia lambat daripada pukul 1.40 lebih tadi. Sekarang dah pukul apa? Berapa lama dia punya jam baru sampai. Housekeeping baru sampai. Ya, sekarang nampak ni dah pukul jam 4. dekat highway tadi pun, yang kita orang daripada Selangor pun dah sampai. Korang bayangkan kita orang ni daripada Sungai Buloh jam nak ke sini pun dah sampai dulu dah sebelum dia orang punya housekeeping. Boleh angkat barang kira apa? So dah lah. Kan boleh angkat barang kira apa? Penat ni menunggu. Sebab dia orang tengah kemas lagi. Bila orang ni memang baru mati seorang. Rumah bilik dua-dua kaki besar. Menunggulah kita ya. Boleh angkat barang pergi dapur dulu dek. Sikit-sikit. So ni kita dah masuk dalam rumah. Masuk-masuk ada meja pool. So ni ruang tamu dia.
Ada TV. Kita tengok. Ni ada game ni. Best tu. So ni maaf lah geng. Ni dapur dia. Bilik pertama. Katil dia 2 queen tau kat dalam ni. 2 queen. Ni Adi nak naik atas. Kita nak tengok bilik atas pula. Kamelia. Maaf lah geng, kakak saya tak pakai tudung pula. So ini bilik first. Memang love. Bilik first. Ni ada bilik second. Ini bilik karaoke dia. Nampak tu? Bilik karaoke. Bilik kedap. Bilik karaoke. So ni lagi satu bilik kongsi ramai-ramai. Ini bukan 8 orang, bukan 8 orang. Tapi ni boleh lebih daripada 10 orang pun boleh. Memang love. Sekarang kita nak masak sayur jawa. Ni bahan-bahan dia. Masalahnya homestay ni pisau dia tak boleh pakai tumpul. Tapi kita beri kari lah juga. Orang-orang biasa dah masuk pengakap ni dia pandai beri kari. Kita nak masak sayur jawa. Tapi tak berapa nak jauh sangat lah. Ni tahu. Lepas tu kita goreng tempe. Aku suka TikTok. Daus. Adik ke? Tengok lah. Weh, adik ke? Daus. Adik. Adik. Tengok dia adik. Sekarang kita nak tengok adik berenang. Adik ni kurang gelongso. Kita nak terang gelonso guys. Rasa lepas ke tak gelongso dia? Nak terang gelonso. Kau rasa lepas ke tak lepas? Kejap Ada terang gelonso. Sebab baby daci dah turun. Tak ada lah. Ni mana button jacuzzi dia? Dia button lah. Jacuzzi ke? Tak, bukan. Bandar lagi tu kan? Sana. Dalam tu. Baby, jacuzzi je baby. Adik jatuh ke dalam? Jatuh dengan ke dalam, takkanlah jatuh keluar. Dipersilakan Adik Fikri. Nantikan. Saksikan Adik Fikri. Best gila korang. Oh, bangun pagi dah pergi tu kan. Tengok korang dekat sini.
Ada jacuzzi kat sini. Okay. Dia you face lagi. Ya. Murah kau. Ada. Sekarang ni nama dia Wafa. Kita mandi dengan dia. Oh, bukan lah ni dia pool. Pelan-pelan lah, Dek. Dia tengok bola kan. So ni ibu. Ada ibu. Ibu sini. Ibu. Kat mana? Ni 7. Sudah. Nombor 2.